jam ni boh you mano je nyo. Kau beres tu hai. Ber. Wow! Apa ro luar? Cakap je hai keluar. Ha. Bola mano, wa sak semen. Peluk. Ajuma, kau bila ke pada pai? Apa aja mak? Kaki apa cara pai? Hei! Kau Haji. Oh, apa kah? Nyo rapai ini bawa balik. Kamu ni peh rapai bawa balik. Lo fikir nak mekar pai? Paduk sabar. Peluk. Pane tak pula. Kamu kena grup rapai. Grup rapai. Punan grup rapai rono. Abu aja mak? Hai. Kamu grup rapai awal-awal. Digelar oleh Karing yang kau pernah mendapat penghargaan baik dalam maupun luar. Nyan, baru-baru mana? Angku Haji, Angku Haji hai. Nyo rapai nyo, nu baju, nu pegah bak urang, bejek kebudayaan, bejek kesenian berseluruh dunia, berdepu mandong. Betul itu. Bawa di Aceh nyo nak rapai mandong. Ya. Bertinggal-tinggal ngepeh mandong. Oh hai. Bila perle, Eropah tabak. Tak kok dawai sidik, bermengak-mengak oleh. Hai peluk. Cuma awaknya depu. Itu pula mandong. Musik bahasa dunia. Nyo sabah kebudayaan. Awaknya naci kebudayaan. Tamer terawak dan nyo kedai. Nyai depu buat di Aceh nyo. Nah kebudayaan yang menginternasionalkan rapai dan merapai ke internasional. Nama apa? Mumpung. Buka je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Punya awak drone bang. Gimana? Mana hai? Kudu tarik kulit rapai dah. Dapatnya boleh 1,000 tarik bang. Oh, yang makin gentar lo. Ya. Mumpung. Nyo tengah nak jelaskan masalah rapai bawanya. Awaknya fakir kat elemen rapai. Kerja mana? Fakir mana pegah hanai lu merah pai. Betul peluk. Fakir miskin eh. Nyopanya. Hai. Kerja mana nak wara aku? Tagai kau race. Bum tentang rapai baju. Karena rapainya kan untuk perang tagai. Tapi nak tata cara yang mengandung budaya-budaya Islam. Nang Fom. Nampu menjaga peluk. Ilang, kamu paham tentang rapai supaya masyarakat kita nyomandum ke pajoh rapai. Kan pajoh ngapa? Pajohnya artinya hara, galak, menaan. Oh, hanya pegang menang benda peluk. Wajak dia boleh. Nak kuno rapai. Kamu montu undang bulan 1,000. Kamu montu undang abu jiu mama peglehnya tak kok bila. Nak ajak apa? Ha. Berapa dia peluk?